Dan ini adalah latar belakang yang kedua, pertentangan yang tidak pernah henti sejak daripada mula dijajah. Nenek moyang kita, dalam satu buku ditulis oleh Buyong Aidil, seorang sejarawan yang terkenal, yang disebutkan sejak daripada kita dijajah, lebih hampir dikatakan ratusan usaha-usaha ataupun penentangan-penentangan dilakukan oleh orang tempatan untuk menentang penjajah-penjajah yang ada. Yang menunjukkan sebenarnya dalam sepanjang sejarah kita tak pernah tunduk, tak pernah akur, tak pernah berasa selesa tentang apa yang sahaja penjajah bawa kepada kita. Kemudian satu fasa yang penting juga, pada abad yang ke-20 berlaku suatu perubahan pendekatan. Maksudnya sebelum ini penjajahan berlaku dalam bentuk secara langsung. Secara langsung ni maksudnya apa? Maksudnya British datang, dia duduk resident, dipanggil apa? Resident British, dan duduk di pentadbiran-pentadbiran sultan, istana dan sebagainya, dan dia yang menguasai. Dan sultan hanyalah dalam halal agama dan sebagainya, tapi dalam urusan ekonomi, cukai dan sebagainya, mereka yang menguasai, dan politik dan sebagainya. Jadi dekat situ, pada masuk abad ke-20, British mula merubah corak penjajahan, dan daripada penjajahan yang bersifat langsung kepada satu bentuk penjajahan yang bersifat secara tidak langsung. Apa maksud tidak langsung? Tidak langsung adalah British mula membina dipanggil apa? Proksi-proksi, dan kelompok-kelompok elit yang bercakap bahasa Melayu, yang berpakaian Melayu, dan yang berkopiah, bersongkok dan sebagainya, tetapi serve kepada interest British, dan berfikir dengan cara fikir British dan sebagainya.